Guys, ini bukannya tenis aku rasa. Ya Allah, lain-lain lah semua benda. Dia punya pedal tu, dia punya ball tu, nampak tu dia pegang yang untuk nak tampar tu, itu lain. Aku buka-buka pahit, pancut macam ni siap ayak dia. Macam mana aku nak masuk? Aku masuk basah. Ya Allah. Ui, betul-betul India punya style lah guys. Oh, letak gas tu kan. Yo, what's up Mr. Syahid dia. Alright guys, welcome to another vlog. Selamat petang. Okay, sekarang ni hujan. Musim dah start, musim-musim hujan. Dah start sejuk. So dah start boleh pakai baju-baju yang tebal apa semua. So memandangkan hujan hari ni, so aku nak layan hujan ni bila aku dah free. Actually hari ni aku dah macam free sikit. Aku dah settle kerja aku pagi-pagi jadi apa semua. So petang ni aku free. Konten hari ni adalah aku nak layan hujan ni. Aku nak pergi baca buku, aku nak jadi student sah, aku nak jadi worker sah, aku nak jadi apa-apa pun, tapi kerja semua relax. Kayaknya santai musim-musim hujan. So jom kita buat benda-benda gila sambil santai-santai. Ui, dah pelik dah ni. Aku tak boleh lah kalau santai saja, dia flat, dia boring. Aku tak suka benda tu. Aku suka yang macam dia gila-gila tapi dia santai agak. Dia still boleh macam Okay, you can go. Macam tu. Cuba bayangkan kenapa cermin aku jadi macam ni. Tengok. Pelik kan? Aku sendiri pun tak tahu. Tadi aku letak air fresher. Lepas tu aku tinggal kereta aku masuk dalam rumah. Lepas tu hujan. Lepas tu aku mamat. Ui, apa benda apa bola-bola ni kukuk naik awan, sawan apa dalam kereta aku. Ini sebab dia dah panas kat dalam tapi cuaca luar sejuk. Faham tak? Temperature dalam panas. Tapi bila luar sejuk, dalam panas dia jadi berkuat kat dalam. Itulah point dia. Tapi kalau aku buka pintu lama-lama macam ni, buka empat pintu, dia akan hilang punya buat tu. Tapi kena sabar. Alright guys, so sekarang ni aku dah pun sampai dekat Perpustakaan Kuala Lumpur. Dekat depan ni. So aku nak parking kereta kat belakang ni. Aku masuk ke belakang je. So jom tengok apa benda yang biasa sana. Let's go. Alright guys, so jom sekarang ni masuk. Aku punya mood membaca tu dia dah mai dah. Tadi aku pujuk dalam kereta, mai lah. Aku jemput. Dah sampai. So jom sekarang ni. Aku nak masuk dan membaca kejap. Ada benda yang menarik aku tunjuk kat hampa, okey? Baca Permulaan Kuala Lumpur, The Beginning. Hampa tak pernah main tempat ni, tapi aku main dan aku tunjuk hampa experience dia macam mana. Okey, so ini adalah museum pembinaan Kuala Lumpur, macam mana Kuala Lumpur ni diwujudkan, ini itu pada tahun ni. So kalau hampa main sini ada macam-macam benda, muka-muka lama, teruk lah. Okey, sebelum Najib Dataran Merdeka, inilah muka Dataran Merdeka depan tu. Okey, so lama-lama perfect. Hujung tu perfect. Okey. So inilah dia gambar-gambar guys. Ini museum dalam perpustakaan, and inilah dia ceritakan kat sini bangunan Sultan Abdul Samad ni kenapa dia terbina, apa sebab dia terbina, semua dia tulis kat sini. Bangunan ini dahulu dikenali dengan penjabat baru kerajaan, The New Government Office. Ini LRT semua. Tempat yang bersejarah, bosan. Melayu tak ada pun, siapa-siapa pun tak ada, couple pun tak ada. Semua kosong. Tapi aku masuk saja untuk tengok, untuk baca. Tapi best lah. Dia macam satu benda yang baru juga nak belajar ilmu kan. Nampak ni. Hui. Ni kampung baru ni. Bukan KL Ipoh City. Satu benda
je yang aku suka kat sini. Sebab kalau hang membaca ke apa semua, hang boleh ambil view yang mana hang nak. Depan ni kan Dataran Merdeka. Lepas tu kat belah sana jalan tau, highway. Bukan highway, dia macam satu jalan lah. Nak pergi ke Ceras apa semua, nak pergi ke Seremban, semua belah situ punya jalan. Okay. So nampaklah kereta lalu lalang. Dia macam satu view yang baik tau. Dia mengikut zaman Gen Z sekarang. Itulah yang benda yang baik aku rasa lah. Dia orang buat benda tu mengikut orang punya cita rasa. Bagi macam budak tak ralik tau. Budak boleh tengok sambil-sambil membaca kan. Macam kat view depan tu, view Dataran Merdeka. Orang boleh tengok-tengok sambil orang lalu lalang kat depan tu membaca. Macam tu. Itu satu benda yang aku rasa macam menarik lah. Just tengok saja. Okay, kalau tengok, kalau tak ambil apa-apa buku kena bayar. Kalau ambil buku tak kena bayar. Maksudnya? Kalau abang tengok saja lepas tu keluar, kena bayar RM50. Gurau-gurau. Ambil buku ni, Smart or Lucky. Aku nak baca tengok. Dia cakap how technology leaders turn change into success. Walaupun aku dah memang alhamdulillah smart and aku dah ada beberapa business, alhamdulillah. So aku just nak baca lah. Aku tak pernah pun ikut buku. Tapi untuk hari ni aku akan ikut buku and tengok buku ni cakap apa. Ini pun sebab aku ajak mood aku. That's why aku datang untuk baca buku. Kalau tak, taklah. Tak jadi lah konten ni. So jom membaca, let's go. First time baik nak buka buku balik. Lepas berapa 3 tahun ke 4 tahun tak buka buku. Smart or Lucky, had move on. Lah, suruh jadi smart, lepas tu move on tak. Kau ingat ni cinta ke apa? When the company finally decided that ini mana boleh kalau aku baca kat sini, memang tak faham lah. Ni kena depan dulu. Main-main lompat terus pergi masuk. Mana boleh lompat pagar? Lompat pagar tak faham lah. Okay. Lucky companies. That is company that find themselves in the right place. Are you serious about this? Is this the mark of a expensive man not to believe in luck? Come on lah. It's not about luck. It's about hard work. How smart you can go in that work. How you gonna believe in that things? How you gonna believe in yourself? Shit. Just wait, pray and trust God. Trust yourself. Jangan banyak-banyak pula. Okay. Banyak lah. Bila nak habis ni? Hampa dah nampak dah kan? Cara aku baca buku kan? Macam mana pun kalau pujuk, kalau hati tu tak mahu, orang tak boleh buat apa. Betul aku cakap. Ya Allah. Impian orang lain-lain. Macam impian aku besar. Tak memerlukan buku sangat. Okay, dia memerlukan action, hard work, smart. Itulah. So bagi aku kalau macam hang dah start pegang duit yang banyak, payah untuk hang nak kembali balik ke zaman-zaman nak pegang buku, nak rajin dalam benda ni, nak konsisten dalam benda ni. Aku dulu macam ni. Dulu punya zaman. Tapi once benda tu dah pergi, nak kembali tu dah tak boleh dah tak ada kekuatan tu. So apa pun sambil-sambil view yang cantik ni kan. So itulah, apa pun benda yang dah lepas, tidur sambil main phone, lain macam punya skill. Patut ada pasal tinted ni, tinted yang silver ni. Sebab apa, daripada dalam tu boleh nampak luar. Baru aku faham. Literally baru aku faham. Kayaknya aku tak boleh nampak depa, tapi depa boleh nampak aku daripada luar. Tapi bila aku masuk dalam, aku boleh nampak orang luar. Get it. Baru aku faham kenapa depa buat. Daripada dulu jalan jauh, jalan naik kereta. Singapore kalau silver. Hari ni baru dapat tahu. Nak suruh brother ni ambil gambar aku. Bye, tolong ambil gambar boleh ya? Boleh ya? Ambil gambar. Ini macam. Gambar. Ini macam. Okay, ready. Okay. Thank you. Ini video kah? You offset tak ambil gambar. Saya posing susah tengok semua orang gelar lah sama saya. You banyak jahat lah. Gambar tak tahu ambil. You main telefon saja. Ada. Very nice lah your face. Your smile lah. Very sweet. Really, don't lie. Honestly. You tamu kawan lah sama you ni. Apa lah.
Ya Allah, aku buat posing perempuan tadi semua dah tengok aku dah ni. Yeesh, bak po Dia pun ingat aku pondan kot. Alright guys, selamat datang ke Performing Art Theatre Malaysia dekat Kuala Lumpur ni. So aku dah sampai dekat sini. Lap dulu. Okay, so jom sekarang ni. Macam biasalah, kalau dah main kerja-kerja gila, kalau tak terjah, itu bukan syahid. Okay, so jom. Cantik kan dia main entrance. Ini macam kilang tau. Tapi dia orang buka terus untuk sukan. So jom tengok apa benda yang boleh aku main kat sini. Aku sorry ya guys, tak hujan tu. Bila aku buat konten yang mumut hujan. Tapi tak hujan. Tapi cuaca sejuk lah. Daripada tadi pagi pun cuaca sejuk. Best tu vibe dia. Dia macam kau main. Lepas tu boleh santai minum kopi kat sini. Ui. Sempoi siap. Guys, ini bukan bola tenis. Ini bukan bola tenis. Bola tenis besar lagi padang dia. Dia kena tembak-tembak jauh. Kena lempar jauh. What the name of the game? This game name is a pickle. Pickle. Pickle ball. Pickle ball. Yeah. Oh, pickle ball. Yeah, this one pickle ball. That one, this one paddle ball. Pineapple. Paddle. Padang. Paddle. Oh, ini pickle ball. Okay. Oh, pedal. Oh, pedal di pot. Pedal ball. Okay. Thank you. Pergi jaga balik tempat. Cantiknya dia punya padang. Ya Allah, berkacau-kacau. Mereka punya cara mereka jual dia orang punya tapak tu kan, sangatlah presentable and sangatlah menarik perhatian saya. So mat juga try pijak tak dapat main try pijak Hui, premium siut. Hui. Dia buat cafe guys di mi padang ni. Atas tu pun ada kot, dia jual apa tak tahu atas tu. Ya Allah, macam-macam ada kat sini. Inilah game dia yang padang yang ini. Okey, so inilah game dia. Semua game ada contoh lah. Macam game tadi tu ada contoh dia. Game ni ada contoh dia. Okey. Ini lebih kurang tenis guys, tapi orang panggil paddle ball. Paddle ball aku tak tahu lah dalam bahasa apa tu, tapi itulah. Tengok mainan dia. Oh, ini mainan orang tua-tua. Orang tua-tua yang orang kata apa, tua-tua berbisa. Guys, ini bukannya tenis aku rasa. Ya Allah, lain-lain lah semua benda. Dia punya pedal tu, dia punya ball tu, nampak dia pegang yang untuk nak tampar tu, itu lain. Dia punya pattern lain. Nampak tengok kepala dia. Kepala tengok, jangan tengok bola. Kepala tengok. Anyways, well good. Okay. Selagi mana aku tak main, aku tak mau duduk banyak. Guys, sekarang ni aku ada masalah besar. Aku nak masuk toilet. Tapi toilet dia ni, aku buka-buka pintu, aku pergilah check ada air ke tak, paip ke tak. Aku buka-buka paip, pancut macam ni siap ayak dia. Lah ni nak tutup ni, aku kan basah. Kau nampak dia keluar ke mana? Tengok dia keluar ke mana? Nampak dia keluar ke mana? Ya Allah. Sangatlah menyusahkan aku. Nampak tengok, macam mana aku nak masuk, aku masuk basah. Ya Allah. Cikolot betul lah. Hei, nak membuang pun tak senang. Oh, basuh. Alright guys, so sekarang aku duduk kedai mamak ni. Dia macam busy sangat lah. Aduh, aku nak makan pun tak jadi nak makan. Aku jadi macam minum je lah. 2 minutes later. Guys, tak jadi kedai ni. Kedai ni busy sangat. Dia tak layan aku tu. Aku memang takkan layan ni orang yang tak layan aku. Aku gerak pergi makan kedai lain ke apa minum kedai lain. Jom. Tengok ni, hampa dah tahu dah kan. Aku dah sampai dah guys dekat kedai-kedai orang-orang Indian makannya. Aku tak suka tempat yang sesak. Lepas tu tempat yang orang buat bodoh kehadiran aku. Memang aku semok lagi baik macam ni, kosong buat. Aku seorang senang kedai aku. Jadi macam aku nak cakap apa pun boleh. Lagi senang kalau buat konten. Meriah kedai dia tempek apa semua menu-menu kat atas dinding ni semua dia tempek. Lepas tu kat belakang ni decoration dengan tanglong-tanglong depa. Ui, betul-betul India punya style lah guys.
Letak gas tu kan. Alright guys, sampai itu je lah guys konten aku pada kali ni. Sorry sebab tak hujan aku tak boleh buat apa. Itu rahmat Allah bagi ni. Tapi konten hari ni memang mood hujan lah. Sebab tadi bila aku nak main tu memang dah start hujan lebat dah. Okay, so sampai itu je lah guys konten aku pada kali ni. Jumpa pada episod akan datang. And video lebih menarik. Okay, bye-bye. Peace. Alright guys, so sekarang ni aku dah pun sampai dekat perpustakaan